Hello guys, welcome back to channel Wawa Deva. Happy birthday to you. Happy birthday. Mana buka tak? Mana orang buka? Cepatlah. Tak ada orang ni. Saya minta maaf. So hari ni saya berbuka dengan adik-adik. Ini dia. Adik-adik tengah gosip. Tak tahulah buat apa tu. So kita orang niatnya nak buka dekat Ayam Gepuk. Tapi kat sini ya Allah ramai gila. Korang tengok ni. Beratur guys. And semua tempat dia tulis reserve. Kita orang decide untuk buka dekat mamak je. Order-order buka kat mamak. So jom tengok kita orang makan kejap lagi. The real plan last minute Fatia. Malu-malu pula. Eleh dulu pernah buat konten dengan Ayu, boleh pula. Konten masak-masak tu jangan nak malu Berikan kata-kata. Tak ada kata-kata, penat. Tak ada kata-kata penat bulan puasa. Kasih kata-kata? Tahu. Tak tahu. Tak tahu guys. Yiyin kata-kata? Okey, tak nak. So itu sajalah kata-kata daripada diorang. So guys, kita orang dah sampai Mamak Al-Bidayah KLTN. Ini je tempat yang ada. Sebab yang lain semua dah reserve, dah penuh. Tapi tak apa, pun okey juga kan korang. Love. So kita orang tengah tunggu berbuka. Lagi berapa minit? Dalam 20 minit. Dalam 20 minit lagi guys. Order air pun belum lagi. Jadi kita orang nak order dulu apa semua. Korang dah tahu dah makan Ayam Gepuk kan. Tapi tak apa, kita tunjuk juga. Close up sikit makanan tu, okey? Okay guys, ni sunset dia. Nak dekat maghrib macam ni lah, sunset dia lawa kan. Baru nak ikut sana, mamak dia datang lah. Tak, busy. Never busy ni. Okay, so ini sesi membuka makanan. Wah, koyak je lah. Okay je. Yang tu tak tahu set apa dekat atas sekali. Korang kena baca. Tu dia Ayam Gepuk Aku tak tahulah budak-budak ni macam mana perut diorang lepas buka puasa. Adakah berak-berak? Ataupun diorang memang dah okey je dengan kepedasan ni. Biasa je bagi diorang. So, bukalah. Wow, look at that. Sedap. Ni set apa? Okay. Lagi satu, yang ni kita ada set D. Okay. Wow. Sedap kan? Kita punya. Fatia punya apa? Set B. Set B guys. Wow, ayam dia besar Makanlah korang puas-puas, okey? Alhamdulillah. Dah bagi tempat-tempat tu. Kita kena bersyukur dengan apa yang ada. So guys, saya order biasa je. Adik-adik makan Ayam Gepuk. Kita makan Maggi goreng, okey? Tapi sedap ya. Sebab saya tak boleh nak makan nasi sangat guys. Tak tahulah, lately ni saya macam tak boleh nak makan. Dah berbuka dah guys. Baca dulu. Amin. Jemput makan. Kasih dah minum kasih. Orang lain tak minum lagi. Ya Allah. Ayuk kasih habis kau. Batal lah. Okay guys, kita makan dulu ya. So guys, hari pun dah malam. Oh my god. Kita berbuka sampai ke malam hari ya. Tengok tak habis makan lagi budak-budak ni. Tu dia. Tak habis makan lagi ya. Saya pun tak habis. Hihihi. Tapi itulah. Tak apalah. Boleh bungkus kan? Weh, budak asal tak habis lagi? Tahu? Asal kau tak tahu. Kau makan kau tak tahu. Apa benda ni? Entahlah, hidup kau memang tak tahu. Taklah. Oh, ya. Macam tu bosan. Kalau dengan power boleh pula bercakap. Tak ada power. Kau jangan aku boleh buka WhatsApp kau tau. Aku tahu password. Aku bagi tahu boleh dalam YouTube. Bagi tahu biar semua orang buka, biar Ikmah buka, biar Ifan buka kat rumah tu.
Actually guys, saya baru habis photoshoot tadi. Berbaju kurung from Aryani. Love tak baju kurung dia? Love kan? Bunga-bunga gitu. Tadi tudung lain sebab saya rimas pakai macam tu. Jadi saya buka lah pakai macam ni je. Tapi still love. Simple but cantik. Weh, aku sangat terkejut ya. Makanan tadi kita orang order Maggi goreng, telur mata, and then kita orang order apa lagi? Milo ais, teh ais dengan lychee 2. RM26 korang. Kan? RM26 balance ni. Balance ni. Oh my goodness. Memang makanan sekarang mahal Kita kena makan kat rumah je lah guys lepas ni kan. Hari ni dah habis takpelah. Rezeki bulan puasa, mana tahu saya kaya. Amin. So, kita orang maybe nak balik dah. Sebabnya semua dah balik dah kat sini. Ramai dah balik. Kita orang je kat sini. So guys, kita orang pun dah balik rumah. And tadi footage yang kita orang buat hilang. Gila. So tak apa, sampai sini sajalah konten kita orang. Kalau korang nak lagi kita orang buat konten yang menarik, korang jangan lupa Subscribe, like, comment dan share. Bye.